yang kita pernah dapat. Kali ni tak ada ongek-ongek bising-bising. Cikgu pun alhamdulillah dia tenang and dia dapat berkomunikasi dengan bagus dan dia dapat respon. I suka basically sebab dia one on one. Darjah 5, Lisa darjah 2. So I notice kalau selalunya kalau yang macam online ni daripada dulu lagi masa Lisa kecil lagi masa during PKP dia memang tak berapa minat sangat online lah. Tapi jadi kita akan memilih lah cikgu yang mana yang sangat interesting and all, baru dia akan grasp dia punya attention, menarik minat dia untuk tuition. Bagi Noah dia tak ada banyak masalah sangat. Di pembelajaran tu dia tak ada banyak masalah, cuma penguasaan bahasa Melayu tu je lah, sama juga macam Lisa juga. Tapi kat rumah dia orang banyak speaking in English and dia orang ada banyak juga bertanya lah apa masuk perkataan ni. Tujuan kita tuition ni pun sebab untuk memperbaiki atau improve dia orang punya BM lah, sebab daripada alhamdulillah rasa dengan Cikgu Muiz tu dia orang senang aja English. And then Cikgu Muiz tu nampak very detail juga. So sebab every time bila dah habis tuition dia ada report. And then so far kita tahu lah anak-anak kita bila kalau nak tuition macam mami tak nak kelas ni, ataupun kita akan nampak dia orang stres ke tak stres. Tapi kali ni nampak dia orang tenang, nampak dia orang okey, tak ada banyak komplain, tak ada banyak helah sebelum tuition. Dia macam okey, lega. Itu pun mudahkan urusan kita sebagai parents. serasi maknanya Cikgu Muiz tu pandai macam mana nak tackle lah budak-budak tu. Dia boleh cakap semua, dia boleh macam dapat attention anak-anak. And then detail tu lepas tu dia akan selepas every session dia akan WhatsApp hari ni belajar apa, dia macam bagi report lah. Adanya report ni kita tahulah dia punya progress dia kat mana, apa masalah dia. Okay, next time kita boleh cakap dia macam mana, this and that. So at least kita tahulah apa yang berlaku during the lesson. Progress dari segi pemahaman perkataan, vocabulary, ataupun penguasaan bahasa tu bila dia guna dengan kita. Tapi alhamdulillah anak-anak kita orang ni dia tak reject bahasa Melayu. Bila Isa pun boleh terima, tak banyak songeng macam Noah dulu. And bagi kita orang itu dah satu peningkatan yang bagus lah, yang baik. Dalam mendapati paling best dan teliti yang kita pernah dapat. Kali ni tak ada ongek-ongek bising-bising. Cikgu pun alhamdulillah dia tenang and dia dapat berkomunikasi dengan bagus dan dia dapat respon. I suka basically sebab dia one on one. So sekarang ni kita suka lah, dia kata cepat report, attention pun one on one, and then dia specifically tahu kelemahan dia dan tackle kat mana. So baguslah, dekat sekali kita suka lah. Sebelum ni pun diorang dah biasa, sebab sebelum diorang masih ada matematik online. So dah Noah daripada darjah 2 dia dah ada online, so dia dah biasa. Lisa pun dah ada few online classes. So diorang memang dah generasi lepas lockdown ni memang dah biasa dengan online kan. Sangat efisien sebab dia memudahkan kerja dan juga dia bagi report tu yang saya paling suka sekali lah. Sekarang dengan pasti nampak ada progress, nampak ada report lah, so kita tahu kita nak keep track macam mana anak-anak kita. Saya bagi 9. Saya bagi 9 jugalah, sama.